Ini shawl sulam 4 bahagian, bermaksud sulam dia full. Okey, sulam dia full dan dia ada bunga tabur sulam penuh satu shawl ni. Okey, kalau yang macam ni sesuai untuk buat shawl, kita boleh pakai shawl. Kita pun boleh buat dia as selendang. Maafkan saya, baju kepuk-kepuk ni macam tak cantik nak letak jadikan selendang. Tapi kalau korang pakai dengan baju yang sesuai, dia memang cantik, on point sebab dia heavy chiffon. Berat terjatuh, terletak helok saja. Dia lebar dan panjang. Ada macam-macam warna. Sebelumnya ada buat warna biru. Kalau tak silap biru silver. Yang ini warna maroon plus silver. Hai sayang, mami tengah buat konten. Yang ini bunga sulam dia warna silver. Dia ada bunga sulam silver, ada bunga sulam color gold dan ada bunga sulam yang color tanah tu sendiri. Ni yang warna peach. So yang warna peach ni dia punya bunga sulam dia color tanah dia. So ikut korang lah, korang suka bunga sulam pink, bunga sulam warna tanah ni ataupun bunga sulam warna silver ataupun warna gold. Semuanya cantik dan yang pasti dia heavy chiffon, terletak helok je. Ya sayang, mami buat video kejap. Okey, korang boleh check abek ni sebab ada banyak sangat warna cantik. Nanti nak try colour lain pula sebab Ina memang fall in love gila dengan shawl ni sebab dia berat dan yang ini dia punya sulam dia macam cantik gila. Cantik.